kali ni Allah tak larat kan. Betul dah muka. Alah. Ini aku dah tak larat aku nak ikut. Sangat eh? Larat nak ikut. Hari ni vlog Amang Atika. Jom bawah Amang, bukan depan. Bawah tu lagu. Nanti kita pergi shopping up. Nanti dekat balik Oh, nak masuk dah. Nak masuk. Tutup baru buka ni. Umi awak. Tengok Umi. Amang, macam mana ambil gambar pada bawah ni? Satu family ada. Ni baba botak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tak lihat, orang mau kenal lah. Orang mau kenal lah. Susu. Kita nak pergi shopping bowling. Harap Australia ya. Okay, korang. So sekarang kita kat Maidin. Tapi nak beli barang. Nak beli barang dulu. Semua. Budak ni nak rakam. Aku tak ada muka nak rakam. Tapi tak apalah. Hari ni kita orang nak main bowling. Main bowling, beli barang. Lepas tu kita Zootopia. Aduh. So ini tanpa Zola juga. Tanpa Zola. Zola banyak sangat orang. Tiket dapat RM1 korang. Cuba dah tengok. Tiket dekat Aeon Saman 2 Papa Zola dapat RM1. Mahal. So kita ambil Zootopia dekat Paman. Mahal. Nak masuk. Mana buka, Mak? Nak masuk Aidin. Nak tak rakam lagi. Aidin. Amak, dia nak pergi. Sampai kau ni. Adik ni pendek. Ting. Tumpuk weh. Awak banyak. Ni vlog ramai ya. Afifah tak masuk campur. Afifah merepek cakap. Jom. Macam nak beli apa? Nak beli apa tu? Bapak banyak. Banyak ada. Banyak ada. Pun. Nak tanya kuliah. Popok ni Kering dia nanti tak ada nak beli apa nanti bye tahulah. Bye. Nak beli ni boleh. Ini kasih tak ada. Undur ni. Ya. Yeay. Sikit orang. Satu orang lah.
Aika Jibam. Dengan Atika Jibam. Ini vlog dengan Aika Jibam, dengan Afifah Jibam. Jibam tu apa? Jibam short comel. Kot. Cepatlah Atika Jibam. Plan kami. Nak tengok Zoopia dekat ICT Mall, tapi tak ada. Jadi tak pergi arcade lah. Pergi bowling dengan pawagam je. Plan tu. Jadi ni plan tetap. Bowling buka pukul 10, sekarang baru buka 9 lebih. Tunggu berapa minit lagi. Ni tengah mengambil tisu. Macam budak-budak naik troli. Jahatnya. Tengok. Naik troli. Ni Afifah suruh. Karamas. Afifah suruh. Tidak ada. Turun. Drift. Wah. Okay korang, so untuk video tadi tak ada outro sebab sebenarnya video tu ada sambungan lagi. So korang stay tune, okay, untuk part 2. Korang stay tune tau. Far Campus mungkin kalau mungkin memang Far Campus selepas fokus video ni, korang stay tune sebab video part tu akan jadi lebih menarik lagi kalau tak tengok. So tu je Far rasa. Minta maaf saya silap kalau sepanjang video ni ada menyentuh isu sensitivity mana-mana pihak. Terima kasih sudah tak video sampai habis. Sebab video ni bahas tak amal dia sebenarnya, dia kata nak rekod sebagai memori. So tu je Far rasa. Bye bye and Assalamualaikum.